gopoh mereka tu. Jadi mereka degil saya cakap apa siapa tak mau dengar. Saya kata kalau mereka dengar saya, insya-Allah tidak jadi menasal pun. Tok Wan ni sebagai ayah, Ustaz Ibrahim sebagai anak. Ya. Dan anak tu telah pun meninggal Ya. dengan sebab kejadian-kejadian yang berlaku tu. Jadi macam mana perasaan Tok Wan lah? Tok Wan tidak sedih. Tidak sedih. Kerana Tok Wan dah bagi tahu mereka. Tak berani ni saya bagi tahu cukup-cukup. Nasihat dia sampai 20 kali saya nasihat. Jadi saya puas hati dah. Ya kerjaan buat macam ni pun saya puas hati. Saya suka. Tidak mengebak lagi-lagi dah. Tengok dia punya jalan. Dia mengajar siapa mengaji. Tengok. Dia dah terpesong turut orang lain. Oh, Tok Wan ikut juga dah kuliah tu ikut yang nak tengok. Jadi Tok Wan tengok macam mana tu? Tengok dia baca kitab betul. Betul Dah betul mari tak orang mak orang tak mak orang. Ada orang lain datang. Nama ada apa orang tu? datang. Apa nama? Ustaz Mak Wan. Ustaz Mak Wan. Ya. Mari daripada Al-Ustaz. Jumpa dengan Ustaz Ibrahim lah. Ustaz Ibrahim. Habis tu lepas tu dia memimpin Ustaz Ibrahim. Dia kata kita buat kok ni cepat dia kata. Buat macam mana tu? Buat penemuan ni ada jemaah sikit. Belakang dia kata kita baca doa ni sikit. Dia pesong masa tu saya dah tak kenal dah. Saya kata ini semua karuk dah. Dia kata kita kalau atau depa mari kita perang dia kata. Oh dia kata begitu? Tak Mak Ibrahim tu. Oh jadinya Ustaz Ibrahim malam-malam mengajar tu baik. Tak ada apa-apa mengajarkan Islam ni. Ya. Bila datang apa tu Ustaz Ahmad Hasan, Mak Hasan daripada Al-Ustaz. Ya. Mak Hasan yang apa tu pengaruhkan Ustaz Ibrahim tadi supaya buat begitu dah buat begini. Ya. Jadi Tok Wan tak pernah tegur ke sikit anak Tok Wan tu? Saya pernah nasihat ke dia 20 kali. Oh nasihat dia. Ya. Nasihat dia supaya bagaimana tu? Sebagai dulu ada orang Kuala Lumpur mari nak takat dia malam pukul 2 malam. Dah tu saya kata baik serah diri, tak ada usak apa. Bukan dia nak bunuh saya kata. Ya. Perayaan tak bunuh kan, dia tak jadi zoling saya kata. Baiklah apa serah. Dia diam saja. Dia diam saja. Sekali pun kata lagu tu dia, kali satu dia nak jadi macam nak jadi ni dia pun nak jadi perang ni, perang bawa parang bukan apa. Ada. Dah tu saya kata lah ni beginilah. Kalaulah hari ni kamu tak serah sebagai aku tak mengaku anak lah. Saya kata dia. Betul? Ya. Pun dia tak mau dengar? Diam saja juga. Diam juga?